Hi guys. So hari ni aku nak sembang pasal topik commodity investing. Okay, ada a few things aku nak sentuh. First of all is what is commodity investing, and then apa komoditi yang famous dekat Malaysia, and lastly macam mana nak invest kat dalam commodity investing. And then aku bagi sikit my point of view untuk commodity investing buat waktu sekarang. So commodity investing ni apa benda? So commodity investing ni ialah kita invest dekat benda-benda yang berharga lah, atau benda-benda yang di trade, contohnya macam emas, silver, and then ada stuff macam minyak, okay, gula, benda-benda yang diperlukan. Okay, itu ialah benda-benda commodity investing. Okay. Satu lagi kalau kita tengok dekat future markets macam FCPO, okay, palm oil, itu juga ialah sejenis commodity investing. Okay, so lately aku banyak nampak story and banyak nampak dekat Facebook, okay, orang tekankan untuk invest dalam emas. Okay, kenapa orang tekankan invest dalam emas? Okay, sebab emas ni famous kat Malaysia. Okay, FCPO ni orang mula push. Dia tak pastilah macam mana keterimaan dia lagi. But hari ni aku nak tekankan dekat gold, ataupun more general dekat precious metal investing. Okay, precious metal commodity lah. Okay, precious metal ada banyak. Kita ada gold, kita ada silver, kita ada palladium, okay, even aluminium pun ada invested dalam tu. Tapi aku nak tekan dua je, which is sebab kat Malaysia senang dapat dua tu, which is gold and silver. Okay, and at the end of the video aku akan explain kenapa aku pilih silver over gold untuk masa sekarang. Okay, so everything kita kena go to my laptop, and aku tunjuk kenapa sekarang gold tengah hype, and kenapa aku kenapa aku pilih silver, and kenapa, and cara-cara untuk invest dekat dalam commodity ataupun precious metal commodity. Okay, let's go into it. Bye. Okay, jom start discussing pasal commodity investing. And aku fokus dekat gold and silver je. Okay. So, tadi aku cakap kenapa ada hype sekarang ni pasal gold, banyak orang post pasal gold semua. Okay, so kalau kita perasan, okay, line warna biru ni ialah harga emas. Okay, yang paling latest, ini dalam percentage. Okay, so daripada awal tahun hari tu, which is 1 hari bulan 1 tahun 2025, okay, dia dah naik 15%. Okay, kalau kita compare dengan warna turquoise ni, ini ialah US market. Okay, kita ni S&P 500 SPX ni, okay, US market. So 500 company terbesar dekat US drop negatif 3.6%. And untuk warna merah ni, ini ialah KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange, turun negatif 8.3%. Okay, so bila ada kenaikan yang banyak macam ni, biasalah orang akan mula cerita, ni dah time nak beli emas, ni dah time nak beli emas. Okay, aku tak nak cakap macam tu, aku just bagi tahu, korang nak beli, korang beli, tak nak beli sudah. Okay, yang penting diversify. Beli macam aku personally, aku akan pastikan aku ada allocate sikit duit aku dekat dalam commodity, gold atau silver. And for now, aku fokus dekat silver. Okay, kenapa aku fokus dekat silver? Okay, kita tengok next slide. Okay, aku based on this chart. Okay, this chart is gold to silver ratio. Okay, daripada tahun 1969 sampai 2025. Okay, untuk sekarang ratio dia ialah 91.4. Okay, ratio ni untuk apa? Okay, dia ada rule. Okay, banyak orang guna rule lain. Okay, dekat dalam website ni dia guna 80-50. Meaning apa? Atas 80, okay, atas line yang ni, okay, ini line 80, kita beli silver. Bawah daripada 50, okay, kita beli emas, beli gold. Okay, itu cara dia buat pembelian lah. So kat atas beli emas, kat atas beli silver, kat bawah beli emas. Okay, so sekarang harga dia dekat atas ni, dia atas daripada 80. So kita beli silver, itu yang aku follow. Okay, again aku tak nak korang follow 100% apa aku buat. Korang rasa ada cara better, ikut cara korang. Okay, belilah apa yang korang nak, apa yang korang rasa selesa. Okay, and to be honest, 80-50 ni
tak semua orang guna method tu. Korang boleh tukar sebenarnya kat bawah ni nak jadi 45 ke, 85 ke, 75. Based on korang punya preferences. Okay. So dekat atas ni, bila dia lebih 80, sebenarnya apa yang dia beritahu ialah harga emas tengah mahal, harga silver tengah murah. And vice versa, kat bawah ni, harga emas tengah murah, harga silver tengah mahal. So, itulah guna ratio ni. Kalau korang rasa nak follow, okay, so sekarang ni, kat mana pula nak beli silver, kat mana nak beli emas? So, kat Malaysia ni banyak cara. And paling famous caranya, aku rasalah famous kot, pakai Forex. Okay, Forex ini aku sangat-sangat tak sarankan guna sebab risiko dia terlalu tinggi. Okay. And aku tak tahu lah mana-mana company yang di audit oleh government atau bukan government lah. Kita kat Malaysia kita ada Suruhanjaya Security. Okay, aku tak tahu orang check ke macam mana. So Forex ni aku sangat tak sarankan. So apa method lain? Okay, aku bagi korang dua method. Yang aku pakai satu lagi yang aku tak berapa minat. Sebab apa nanti aku cerita. Okay, method yang pertama ialah public gold. Okay, ramai orang kenal public gold. Kan? Okay, so kat public gold ni ada silver. Okay, ada silver juga. Jangan ingat tak ada silver. Okay, ada silver and ada emas. Okay. This is emas yang 24K lah. Okay, bukan emas jewelry. Bukan emas barang kemas. Okay. And kat sini dia ada harga sell. Kat sini ada harga buy. Okay, kalau perasan harga sell dengan buy dia sangat jauh. Okay, sell ni ialah harga dijual dekat korang. Buy ni adalah harga diorang beli daripada korang. Okay. Sangat besar jurang dia. And aku ada buat kira-kira kat bawah ni nanti aku tunjuk. And sebab itulah aku tak beli dekat diorang. Sebab jurang ni agak besar. Okay. Sama juga dekat silver ni pun jurang ni agak besar. Okay, $60 ni. RM60 beza dia untuk 100 gram. Yang kedua, sebab dia dah set lah berapa banyak korang beli 10 gram, 20 gram and so on. Okay. So emas 10 gram dah 4,000. Siapa jadi duit banyak yang tu kan? So mungkin korang boleh tukar beli silver. Okay, 100 gram baru 500, 600. Okay. So itu based on korang punya budget. Okay, cara aku pula, aku guna cara lain. Aku guna cara ni, kita panggil physically backed ETF. Okay, inilah ETF yang halal lah. Okay, physically backed maksudnya company tu sebelum dia nak jual share, dia beli emas dulu. Dia beli emas ataupun dia beli silver. So dia ada emas tu sendiri on hand kat diorang. And then dia jual share. Berdasarkan share tu berapa banyak pegangan korang. Alright, so kat sini aku guna dua. Iaitu silver SLV ni dengan gold GLD. Ini dua aku guna. Okay, yang lain-lain aku tak pernah beli lagi. Aku beli dua ini sahaja. Silver and gold. Okay, untuk first thing, dia ada expense ratio. Expense ratio ni ialah dia punya management fee lah. Okay. Korang kena bayar setahun 0.5%. Untuk silver, untuk gold 0.4%. Okay. This is the amount macam berapa banyak dia nak maintain dia punya pekerja, dia punya vault kan. Mesti ada rent nak letak barang-barang tu. Okay. So ini apa yang aku guna. Okay, so kat sini pun diorang ada spread tadi. Okay, macam aku cakap, harga sell dengan buy dia. Okay, kat sini untuk silver. Okay, bid ialah harga dia beli. Ask ni harga dia jual. Okay, kita tengok sangat ni sikit 4 sen je kat sini. Tapi ni dalam USD. Okay, $30 dengan $30 4 sen. So, dia punya tu spread dia agak kecil. Okay, aku buat kira-kira nanti kita boleh compare. So, next untuk ni gold pula. Okay, bid ask dia. Buy dia ialah 278. Sell dia ialah 279. Alright. So now jom kita masuk kira-kira. Baru kena faham kenapa. Alright. So ini kira-kira yang aku dah buat tadi. Kat atas ni ialah harga PG. Okay. Ni harga daripada public gold. Kat bawah ni ialah harga daripada ETF. Physically backed ETF. Alright. So kat sini kita boleh nampak gold. Spread dia 9%. Besar mat. Apa maksud dia? Maksudnya kalau korang beli dekat harga ni, korang nak untung balik, korang nak jual balik dekat PG ni, dia kena naik 9% dulu, baru korang dapat untung. Okay, kalau tak korang baru break even. Okay, kalau dia naik, korang beli kat sini, dia naik 9%, korang break even, dia kena naik lebih lagi, baru profit. Okay.
So, kalau korang kaya, korang boleh beli 1 kilogram, itu pun 6%. Banyak mat, sakit. Okay, sebab itulah aku tak guna public gold. Okay, silver lagi teruk. Okay, untuk 100 gram, 12%. Okay, 12%, dia kena naik 12% dulu, baru korang profit. Okay. Paling, kalau korang mampu nak beli 5 kilogram, 9%. So, sama macam emas, baik beli emas. Alright, so, itu masalah dekat PG lah. Dia punya spread agak besar. And aku harap-harap sangat in future mungkin dia dah mula berkembang, dia boleh kurangkan spread fee ni sikit. Okay. So kalau kita compare dengan GLD and silver, okay, kita tengok harga sell dengan buy dia. Okay, 0.36%. Sikit nak mampui. Okay, ini spread dia. 0.36 untuk silver, 0.13. Okay, kita tambahkan dengan expense ratio. Ni dalam percentage juga. So total ini let's say lah, kita senang kira 1%. Okay, 1%. Kau compare dengan yang lain, 1% je. Maksudnya harga emas ataupun harga silver ni kena naik 1%, baru korang dapat untung. Okay. So ini personally aku guna, kenapa aku guna GLD dengan silver instead of aku beli dekat public gold. Alright, so hari lepas ni aku nak tunjuk kat korang dalam broker aku macam mana aku beli pula. Okay, so slideshow sampai sini saja. Kita continue on our broker. Okay, sekarang aku nak tunjuk kat korang aku punya broker. Okay, ini broker aku pakai Interactive Broker. Okay, aku nak tunjuk kat korang cara aku beli silver. Okay, ni SLV ni. Okay, kalau korang tak ada kat sini boleh tulis SLV. Boleh tekan sini. Kita pilih dia punya stop. Alright. Okay, so kalau boleh perasan aku dah beli 100 unit dekat price 2923. Ini yang aku dah beli hari itulah. Okay, dah lama dah aku beli. Okay, so cara nak beli kat sini senang je. Tekan buy. Okay, kat sini kau boleh set berapa banyak share kau nak beli. Okay, kau nak beli 1 share pun boleh. Okay, which is $30. Kalau nak rendah lagi daripada tu pun boleh. Okay, kau boleh share, kau tukar pada USD. Okay, kau cakap nak beli 10 USD je pun boleh. Jadi 0.3 share lah kau dapat. Sikit. Alright. Other than that, kalau korang nak set harga berapa korang nak beli, okay, kau boleh set kat sini. Kau nak letak mungkin kau rasa harga akan turun jadi $18. Okay, ni akan turun kat situ. Set kat situ. Tapi jarang lah. Takkanlah daripada harga 30 nak turun 18 kan. Signifikan sangat tu, dekat hampir 50%. Okay, kalau tak nak set price, korang tak tahu dia akan harga masuk ke tak kan, korang nak guarantee masuk, beri dekat market. Okay, market ni dia akan beli at current price. Okay, cuma selalunya current price bukan harga yang kita suka lah. Nasib lah dapat sedap ke tak. Alright, so itu je cara nak beli silver SLV. Okay, so aku dah share kat korang aku punya point of view macam mana aku beli commodity. Aku beli gold atau silver, bila aku beli gold, bila aku beli silver and everything. And kalau korang rasa ni membantu korang or anything, please do share the video. Okay, share dekat pakcik-pakcik korang ke kan, yang nak ada duit tak tahu nak letak mana kan. SB dah penuh kan, belilah emas kan, why not. Okay, so that's all for me. Please like, subscribe kalau korang nak. Okay, if it helps you. Kalau korang rasa ada benda korang nak tanya, komen kat bawah. And see you on the next video. Bye bye.